Bulanan 500, kereta boleh cubakan dengan full on untuk kawan-kawan yang gaji 1,008 dan ke atas dah layak untuk mohon kereta ni. Dan kemungkinan anda boleh dapat lagi cashback 1,000 hingga 1,500. So, ini adalah Proton Persona tahun 2016 1.6 full spec model. So, untuk harga kereta 27,800, yang ini harga without road tax dengan insurans. Okey, kereta masih boleh loan 6 tahun, bulanan hanya 500 sahaja. Untuk kawan-kawan yang tak ada lesen, nama tak cantik ataupun dokumen ada masalah pun boleh cuba mohon juga. Okey, so anda tengok outlook kereta ni nampak memang cukup cantik lagi, condition memang banyak elok. Untuk cat kereta, kita dah siap touch up dengan 2 layer cat yang baru. Okey, so engine punya condition pun sangat senyap lagi, sangat smooth lah. Dia punya sound tak besar. Lepas tu untuk rim kereta masih kekal dengan rim original lagi. Bunga tayar ada lagi 70%. Okey, so pintu sini dia ada keyless entry, yang ini sebelah driver seat. Lepas tu interior kereta anda tengok, lama dia punya dashboard ni memang cukup cantik lagi. Tengok, sikit ketuk sikit cala pun tak ada. Owner sebelum memang ada jaga. Steering kereta pun maintain dengan original leather lagi. Tengok, cantik-cantik punya . Lepas tu untuk kerusi kereta ni, dia adalah full original leather seat. Okey, untuk radio system kereta, dia adalah touchscreen display punya, yang ini siap reverse camera lah. Dan kereta ni juga memakai dengan push start button. Okey, seterusnya untuk passenger seat Proton Persona ni memang sangat luas. Kalau anda nak cari kereta family yang sedan, lepas tu ruang besar, saya prefer anda ambil inilah Proton Persona, sebab dia punya ruang passenger memang cukup besar. Okey, so akhir sekali kita tengok dia punya boot belakang ni nampak simple and nice. Tapi anda mesti tahu satu benda, dia punya boot ni ruang memang sangat luas. Ini nak muat 5-6 luggage memang tak ada masalah lah. So kawan-kawan, jika korang ada berminat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Outwork. Kita jumpa next review.